Boleh ke kita membina suit Iron Man yang sebenar? Kita sudah mempunyai exoskeleton berkuasa yang mampu meningkatkan kekuatan manusia. Kita juga mempunyai jetpack yang membolehkan manusia terbang. Malah, kita sudah ada sistem AI yang boleh mengesan, mengira dan bertindak lebih pantas daripada manusia. Tetapi apabila semua teknologi ini digabungkan ke dalam satu suit, masalah sebenar mula muncul. Penerbangan sahaja memerlukan tenaga yang sangat besar. Senjata pula memerlukan lebih banyak tenaga. Kemudian ada isu haba, keseimbangan dan memastikan manusia di dalamnya terus hidup. Suit seperti ini memerlukan sumber tenaga yang cukup kecil untuk dipakai dan cukup selamat supaya tidak memasak pemakainya. Jadi jawapannya, buat masa ini sumber tenaga seperti itu masih belum wujud. Sebab itulah suit Iron Man masih belum boleh dibina buat sementara waktu ini.